saya lah. Okey. Anak dia. Oh. Anak dia main bike speed dia lah ni, alhamdulillah okey lah. Cuma kadang tantrum tu tegak tu lah. Cuma cakap Umur okey apa? lah. Umur apa? Cuma 5 tahun. 5 tahun lah. Dah cakap elok kat sembang pula ni kuat. Pandai sembang dah lah. Tapi tentera budak-budak biasa. Biasa tantrum dia biasa lah. Yang penting dia boleh cakap okey dah. Boleh cakap. Dulu memang tak cakap langsung. Dulu tak dia kurang cakap. Okey. Alhamdulillah. Melayu kakak lah yang main. Main ni main sini. Dia suruh main sini. Masa anak kakak main berapa tahun umur dia? So 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. So dia kata main awal lah. Betul. Betul. Tak apa hitam-hitam. Ni umur dia muda setahun 7 bulan ni. Tak apa kita seorang lah. Tapi kalau tak bermaksud main setahun 7 bulan anak dia tu boleh cakap. Yang penting kita tengok dia punya eye contact, kita tengok respon dia, pemahaman otak dia macam mana. Itu lebih penting. Bila ada 3 tu, insya-Allah dia akan bercakap. Yang keempat ni. Tapi yang penting elemen yang kelima adalah jangan bagi telefon TV. Jangan dedah telefon TV. Biar dia duduk dengan kita tunjuk dia kesedaran tak apa. Lagi tak bagi dia telefon, kesian kat dia kan. Dah kali rosak dia.